Hari ni hari kedua kita dekat Kunming, and since semalam kita kan sampai lambat kan. So hari ni lah baru kita nak mula explore apa yang menarik dekat bandar ni. First impression method bila sampai Kunming, bandar ni tenang dan bersih. Antara sebab yang paling ketara adalah bandar dia tak bising. Sebab kebanyakan kereta dan motosikal dekat sini semuanya elektrik. So jalan akan rasa lebih nyaman je. Hon-hon semua tak ada. Even dekat tempat yang ramai orang, banyak kedai sekalipun, jalan dia bersih sampailah ke tengah malam. So jom tengok episod kedua kita dekat Yunan ni sampai habis, dan jangan lupa subscribe. Good morning. So hari kedua kita dekat Kunming, China, dan kita baru saja settle breakfast. By the way, pagi tadi kan, masa kita orang nak turun breakfast, kita orang dah jumpa dah robot canggih yang ada kat China ni. Robot yang boleh pergi bilik, yang boleh naik lift sendiri, dia tahu dia nak pergi floor mana apa semua kan. Dah jumpa dah, kat hotel ni ada. Tak tahulah robot tu buat apa, sempatlah kacau dia tadi. Boleh sekali kan? Tuan sekali bot? Okey. Okey. Awak jalan depan. 大家好，我是小关，很高兴认识大家。 Okay semua, bye-bye. 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 Hari kedua ni seawal 8.30 pagi lagi kita dah berkumpul dekat lobi hotel dan terus naik bas untuk ke satu tempat yang kalau datang Kunming memang wajib pergi sini. Sebab dia adalah salah satu World Heritage Site yang ada dekat Kunming ni. Tak lain tak bukan Stone Forest. Kita dah sampai Stone Forest. Okay, so perjalanan dari Kunming ambil masa dalam sejam lebih sikit lah. So sepanjang perjalanan tadi cantiklah pemandangan sebab kita dah mula keluar dari city kan. Sekarang ni tengah toilet break dulu. Lepas tu baru kita masuk dalam dan tengok apa yang best. Tada! Nampak dah dia punya eternal spring tu. Cantik kan? Dekat sini pun ada, kat bawah ni. Kat sana pun ada. Kat sana pun ada sebenarnya. Ada banyak bunga. Cantik semuanya. One, two, three, say. 2 more minutes, 2 sachets of collagen, ya? Mari. I do sachets collagen. Balik cantik. Nanti I balik, I cantik sekarang. Terus masa Kita nak ke mana masa tu? kita nak ke Stone Forest. Dia kata, dia cakap otak dia kat belakang. Dia cakap dulu. Tu cakap tu. Kau tak kita di belakang. Nyaknya dia punya tu. Pagi tu. Okay, everybody stay here. Okay. Okay, go. Tada. Naik bagi. 我们10零景区就这一个大门，我们是以右手边进门这边出来，在这儿看到没有？ I love Shaklee. To take photo. So everybody right now between. We have to walk together. Okay. And then I set a free time, give you the 1 hour. Alright. 1 hour 50 minutes. More enough for Stone Forest ni adalah kawasan yang dipenuhi oleh batu yang tinggi-tinggi. 270 juta tahun dahulu, kawasan ni sebenarnya adalah dasar laut. Masuk je kawasan Stone Forest ni, barulah kita nampak betapa ramainya rakyat China ni. Tapi kan, walaupun attraction dekat China ni ramai sangat orang, so diorang pun macam dah biasa handle crowd yang
yang sangat ramai. Jadi smooth je, cepat je. Kalau tengok dekat kawasan bagi tadi, punyalah banyak dia orang punya bagi tu. So memang tak adalah masalah kena beratur lama ke, kena tunggu lama ke. Memang cekap lah dia orang ni. Sebelum masuk sini tadi, Syekli dah bagi kita satu kertas tau. Kertas ni untuk pakai baju tradisional etnik Yi dekat dalam ni. So bila gerai-gerai baju tradisional dekat tepi-tepi ni nampak kertas tu, dia terus tahulah kita boleh pakai baju ni for free. Semua Syekli dah bayarkan. SKG cepat. Ada tengok rupa sendiri. Oh, ni hao. Everyone, Yang go photo. yeah. Yeah, look at me. This is the background. Look at me. 就快就进去了，最爱就进去了，来，哎，来了。 Dengan ni berat ni. Okey. Louder. I love Shakti. Baju tradisional Chinese ni kan sangat-sangat mudah dipakai tau. Dia tak sama macam Korea dengan Jepun. Sebab yang ni dia macam sarung je. Sarung lepas tu ikat. Dan orang yang pakaikan kita orang baju tadi sangat-sangat cekap dan pantas. Kita orang like ramai tau. Tapi dia boleh buat sekejap gila. Zop. Siap. Baju ni kita boleh pakai untuk 1 jam. Dan kita boleh pakailah pergi mana-mana yang kita suka dan ambil gambar. Tersangkut lagi pula. Kepala kita tersangkut. Ada tepi okey kan? Boleh sesat jalan kat dalam ni. Sebab dia ada banyak sangat simpang siur. Banyak sangat tengok ni ni dah keluar kat mana pula ni kan. Pandailah korang ingat jalan. Tada! Boleh pergi ke atas tu. Siapa yang nak pergi? Dalam batu pun dia letak CCTV punyalah. Dah, jom. Kita nak cuba naik atas. Mendaki. Dia lalu kat sini. Wow. Tapi nak naik juga tu yang tinggi tu. Kawasan Stone Forest ni like besar sangat-sangat. Memang ya Allah tak terpusing lah, senang kata. Ingatkan nak pergi yang atas tu. Kalau korang perasan kan dekat atas tu dia macam ada pagoda sikit tau. Ingatkan nak pergi dekat atas tu. Tapi baju ni kita kena return lagi 10 minit macam tu. So kalau kita orang pergi atas tu, nanti nak kena lari balik tu, pulangkan baju tu, jadi rushing. Okay, dah puas dah pakai baju ni. Cuaca hari ni dia okey-okey saja. So pakai baju ni dia tak rasa panas. Since baju ni kita tak payah tukar baju dalam kita tau. Kita sarung je. So memang tebal lah cerita dia kan. Tapi sebab cuaca hari ni cantik dan elok dan tak panas, dia jadi macam selesa lah pakai. Tapi kita dah habis dah bergambar. Kita nak pergi pulang baju. Dekat belakang Metok ni memang ada banyak lah. Ada banyak stall untuk rent kostum yang korang boleh cuba. Kebanyakan orang akan rent kostum ni dekat Lijiang tau. Tapi sebenarnya dekat Stone Forest ni pun ada juga. Mengah dah. Kepala ni dari bawah kelakar gila. Tengok tu. Boleh lagi tak? Depan lagi. Ya. Tengok ni. Tu tengok jam. Ya Allah, sedap nyanyi. Gila ya kalau ada. Bau dari mana? Bau dari mana tu? Mana kambing? Mana kambing? Mana? Depan dua. Tak nampak.
Oh, bau kambing. Belah sana pula. Aduh. Aduh, sedap nyanyi. Meh. Berapa besar kan? Apa? Double Singapore. Double Singapore. Jangan berhenti. Jalan. Tu nak ambil gambar kat tu, Pak, tengah-tengah tu. Jalan. Kena ambil gambar kat situ. Alhamdulillah ada upline suka berbelanja. What is this? Berry. Boleh ke? Kamu makan? Boleh. Ha. Mana ya? Buah kat China. Ada kedai buah kat sini. Lepas tu semua pakat boleh beli buah. Buah remat. Ni buah apa tak pernah makan? Apa ni? Kak Zai. Wah, berry katanya. Tapi tak tahulah berry apa. Macam tak. Sejuk. Ni buahnya. Tapi sedap. Mana buah ni? Yang tu tak rasa lagi. Mana yang tu? Pelam. Ya, cari kat Puan Mazia. Sedap. Hijaunya rumput dia. Animals. Yeah, combination of the three animals. This means Cepat habis. Tak ada aku kena waiting je. Ashima. Ashima first. Yeah, okay. Okay, Ashima like that. Itulah Ashima dia tu. Dia menyerupai seorang wanita yang pakai scarf. Lepas tu dia bawa bakul kat belakang dia, ada basket kat belakang dia, dan bakul tu berisi bunga. So ni antara the most famous stone yang ada dekat Stone Forest ni. Dari tempat kita pakai baju tradisional tu tadi, kita naik bagi tau. Dan kita akan naik bagi tu untuk balik. Ingatkan macam dah nak kena pergi makan dah. Rupanya kita datang sini di mana tempat ni sebenarnya lagi besar. Kita sambung jalan kat sini. Kalau korang nak tahu kan, Stone Forest ni dia punya saiz dia adalah 2 kali besar Singapore. Betapa besarnya Stone Forest ni. Ni sama dengan kita punya baju. Okay, that's why lah Kunming ni dia City of Eternal Spring. Panjang tahun dia punya cuaca tu sangat sesuai untuk bunga-bunga ni kembang mekar. Cantik kan? Wash basin. Bila nak keluar dari Stone Forest tu kan, dekat tepi-tepi tu ramai gila jual benda-benda tau. Maksud dia akan bagi tester. So tadi kita orang beli juga air oren, fresh air oren. Lepas tu, kau perasan? Korang kena ada dua-dua juga tau. Korang kena ada apps Touch and Go dan korang kena ada juga Alipay. Sebab kebanyakan kedai Touch and Go macam tak boleh, tapi Alipay boleh. Nak rasa jus oren tu. Ada apa? Sekejap. Mana rasa belum? Abang nak rasa? Sekejap. Fresh. Lagi Awi. So kita nak naik balik bagi ni untuk pergi ke parking bus tu. Macam gitu patutnya. Oh, step go hit. Kita nak pergi tempat makan. Kan itulah logo halal dia tu. Chinzen. Ha. King Zen Shi. Yang bulat tu. Tu. Dia suruh kita hafal logo tu. Macam mana nak hafal? Nak apa? Tengok pun tak apa. Tengok pun tak dapat. Aduh. Sampai dah. Kedai untuk makan tengah hari. So kita nak lunch dekat kedai ni. Keluar je dari Stone Forest tu, terus naik ke bahagian atas yang ada banyak-banyak restoran tu kan. Ada satu kedai halal dekat sini.
Tadi tengah lapar, lepas tu makanan pula sedap kan. Sampai tak tertangkap gambar makanan tu. So kita letak sini je lah gambar makanan tu. Memang sedap gila. Lepas tu haiwan dia ada banyak kategori. Ada udang, ada ikan, ada itik, ada lembu, ada kambing. Banyak gila haiwan atas meja tu. Ada 10 hidangan semua sekali. Memang puas hati, memang kenyang. So now kita nak ke next destination. Silakan. Nak pergi ke untuk iya? Thank you. Wow, I just pick whatever I want. Remember to eat also. Remember to eat also. I don't want to eat, I just want to pick it je. Situ. Sekarang kita dekat ladang blueberry. So aktiviti petang ni, Shaklee bawa kita petik blueberry. Dia bagi kita satu ni. So kita boleh petik blueberry. Tak pernah kita petik blueberry ni, first time ni. Pengalaman pertama. Did you get your blueberry? Oh, you eat already. Is it nice? Is it good? Yeah. I don't really eat blueberry actually. Yeah, go down But further. I want to try. Okay, here? Everyone stops here, so walk down a little bit Alright. and then go in. Oi, apa yang excited tu? By the way, itu adalah Vice President International Shaklee International, Vice President of Marketing Shaklee International, Mr. Paul. Dia jaga Shaklee, tapi bukan Malaysia saja. Dia jaga macam like seluruh lah, Japan, semua yang mana tempat yang ada Shaklee dia jaga. So kita dah masuk ke ladang blueberry. Hello, say hi. Hai. Sedap ke? Sedap manis. Tak makan blueberry sebenarnya, tapi nak try lah. Ya. Let's pick one and try first. Manisnya. Manis. Dia tak sama dengan yang kita beli kat Jaya Grocer tu. Alah, kalau macam ni lah sedap blueberry. Cuba terus petik dan makan je. Sedap ah. Okay, cukup lah tu. Puas dah makan ni. Memang lawas esok ni. Jangan kata esok, rasanya petang ni pun dah boleh membuang ni. Penuh dengan serat. Bangat gila muka kutip ni. Blueberry kan korang, dia adalah buah yang sangat tinggi dengan kandungan polifenol dan dia sangat bagus untuk protect kita punya sel badan tau. Tapi itulah, Meta tak suka sangat makan blueberry. Tapi memang hari-hari kita tak miss recipe dengan Vivix lah. Since recipe dengan Vivix pun dia macam keluarga berry kan. So bila keluarga berry ni, dia punya kandungan dia sangat tinggi dengan polifenol yang bagus untuk protect kita punya sel badan, anti cancer. So siapa yang belum try Vivix lagi, korang kena try, okay? Weather forecast hari ni sepatutnya hujan tau, tapi alhamdulillah hari ni cuaca memang sangat-sangat baik. Kita dah terfikir dah macam mana lah nak kutip blueberry dalam hujan-hujan lecak macam tu kan. Lepas tu payung semua dah bawa dah masing-masing, tapi alhamdulillah cuaca baik. Alhamdulillah. Settle dah kutip blueberry. Kita nak balik hotel. Nice dah. So sekarang kita tengah ready nak pergi dinner. Tadi kan balik dari Stone Forest tu jalan jam tau sebab ada accident. Tapi disebabkan kita orang semua macam penat gila, dah jalan jauh dekat Stone Forest tu, lepas tu kutip mulberry lagi apa semua kan. Masing-masing macam tak heran pun dengan jam tu. Masing-masing pun tidur je. Sampai bilik terus rehat sekejap, solat, mandi apa semua, lepas tu bersiap balik dan kita ready untuk nak pergi dinner pula. Dan sebelum kita turun tadi, kita sempat pergi explore facilities yang ada dekat hotel ni. So kita tengok gym dia buka 24 jam, okey. Lepas tu kita pergi swimming pool, ada tennis court juga dan ada basketball juga. Tapi basketball dia macam tak terjaga sangat. Dekat Awi ada ni, ada court basketball. Swimming pool okey, tapi tak siapa mandi. Dekat gym tak ada orang, dekat swimming pool pun tak ada orang. Nak tengok swimming pool dia kat sana. Tapi kalau lalu sini, auto shower tu akan ter-on. Canggih tak canggih China? Kita nak tengok.
Macam tu je lah. So now kita tengah tunggu yang lain untuk berjalan kaki sama-sama pergi tempat dinner. Berjalan kaki ke tempat dinner. Aku cakap tadi dah munggah semua. Sambung. Siapa? Dengan Mas Suci lah. Kak Zai extend juga tapi Kak Zai pergi tempat lain. Dia pergi Dali. Kalau tak mengandung, stand. Nak jalan dekat sini, even dekat jalan-jalan yang kecil ni pun kena hati-hati sebab dia punya motor, dia punya kereta memang tak ada bunyi sebab EV kan. Tahu-tahu je dah kena horn dah. Tahu-tahu je dah kena macam macam tu, macam kena langgar sikit macam tu. Lah, ni lah yang cakap semalam. Ada kedai Arab. Syekli buat kita makan dekat sini. Kita dah pergi dah malam tadi. Cuma malam tadi tutup. Ya. Sana. Kita orang pergi. Mana Zati? Kita orang pergi dah sini malam tadi. Okey. Ada ke tak? Dalam. Dalam lah yang. Tak balik patah sini balik. Member tak bagi. Kenapa tak bagi? Azari. Afiq. Azari tu. Apa lah yang aku tak ada dah. Aku tak ada. Ada kaya tak? Kita boleh makan baju ke? Ada udang. Kita makan Arab malam ni. Arab. Maksudnya aku teringat lagi Istanbul punya makanan. Tak habis lagi. Kat tekak. Tiba-tiba rasa balik kat tekak Istanbul punya makanan. Tak telan habis lah. Laju ya? Sebab makan makanan Mesir. Yang laju sana ni. So malam tadi kita orang dah jalan dah area luar tu dan memang metod tegur kedai ni. Dan kedai ni memang nice ya. Decoration dia memang sangat-sangat cantik. Lighting lawa. Makanan kita tengok sekejap lagi tapi nampak okey. Yang bunda dapat pun yang bunda ambil pun tak dapat. Dia dah mula meriah dah. So ni kedai kita makan. Sedap. Okay, kenyang dah. Macam mana makanan? Very good. Sedap. Excellent. Makanan trip kali ni setakat ni semua sedap. Tak ada lagi yang kita macam terkejut. Dia kita tak makan benda yang sama kan. Kita tak makan benda yang sama setiap hari. Dia tukar-tukar. So best lah. So sekarang ejen nak bawa kita pergi shopping. Dia kata dia nak bawa kita pergi Tabau Street. So semua orang tengah excited lah sebab nak shopping kan. So kita tengoklah dekat mana. So let's go. Kita tak pilih ais harga ya. Ya, caji tak ada lagi. Rombongan Tabau Ni rombongan Tabau. Baik. Rombongan Tabau. Kereta tak? Kita tunggu jap. Lepas dia lepas kita pergi caji Okey. Yunan Coffee. Tu siapa lawan? Lai. Okay. The plane flew over Himalayas mountain. The hump. China ni meriah lah malam. Malam dia berlampu. Syok. And free for you. Okay, follow me. Okay. Umi mana Umi? Ingat kedai. Merah betul bunga dia. Bunga betul ke ni? Betul lah. Uniqlo. Kita lebih 1 degree ni. Terlebih 1 degree. Yang ni halal, ada logo halal kat situ. Shenzhen. Ni cincin. Shenzhen. Nampak. Malam tak sampai sini. Mana nak bersih kamera pula. So
So tak tahulah korang boleh dengar ke tak, sebab Beto tak pakai mic ni. Tapi jalan ni like meriah gila. Kedai dia cantik-cantik tau. Mesti kita malam ni kita je nak jalan-jalan je. Nanti kita nak try tengok dekat underground yang Tabau tu, yang Tabau Street tu ada apa. Lepas tu kita macam nak cek Haji juga. Jom kita tengok. Ni lah Tabau Underground. So dia digelar Tabau Underground sebab macam kita masuk dekat dalam apps Tabau tu tapi versi depan mata. Tapi seperti yang korang boleh lihat, tempat ni sendu, tak ramai orang dan dia tak ada benda yang macam menarik sangat pun. So kita orang decide tak nak jalan kat sini. Bukan nak jalan kat sini kan, sebab dekat atas jauh lagi meriah. So kita naik balik jalan dekat atas. Butterfly dia siap berkepak-kepak lagi. Benda yang best kat sini adalah menikmati kemeriahan jalan ni sendiri. Lepas tu tengok betapa cantiknya kedai-kedai kat sini, dekor dia punya kedai. Yang tu memang wow. Tengok ni macam mana dia buat, dia bunga tu kat atas tu pun ada bunga, tanglung sana sini. Memang cantik Seronok tengok. Kita minum beach way, sedap. Okey, asalnya nak beli Luckin Coffee, tapi susah nak order. Kena install apps je. Lepas tu nak order susah. Lepas tu kat seberang Luckin Coffee tu ada mixway. Kisahnya beli ni je lah, lagi senang. Sedap puyuh. Ni kan? Guava. Apa rasa kau? Oh, diorang masih di situ. Ya Allah. Tak habis lagi membelinya. Murah sangat lah tu. Sebab dia 3D kan. So okey lah. RM3, RM4 lah. Yang jumpa semalam dengan Jalan Hasham 15. Ni 8. Yang 3D tu 15. Kita nak try beli satu je. Nak rasa. Even pakcik macam ni pun memang cashless tau. Wah. $2. Sedap lah. Yang ni bau tak keras. Nah, try. Oh, tak keras macam semalam. Semalam tu dah sejuk lah. Kan? Orang suka sebab kita boleh beli satu macam ni je. So kita boleh buat jalan-jalan. Itulah 4 point tu bang. 4 point. Jumpa dah. So dekat jalan yang meriah-meriah ni, tada, ini adalah masjid. So dia dah tutup lah. Kalau masuk dalam, dia sebenarnya besar lah. Sebab dia tuan Cina, kita macam tak faham kan. Tapi saya pernah nampak lah ada orang post dekat TikTok pasal masjid ni. Memang orang selalu termiss sebabnya dia macam kecil saja. Tapi dia memang betul-betul dekat jalan yang tengah meriah ni. Mi tarik tak try lagi. Kita jumpa convenience store yang buka 24 jam dekat je dengan hotel kita. Tapi dia tak beli apa-apa sebab tak ada benda yang nak dibeli. Sebelah tu farmasi. So, kalau emergency ke kan, boleh lah. Udah sampai. So, my first caji dekat Malaysia. Memang tak pernah minum caji. Lepas tu bila kita tahu yang kita nak pergi ke China, memang kita simpan nak minum caji kat tempat kelahiran dia sendiri, iaitu Yunnan. So itu sajalah untuk day 2. Dah habis dah. So now nak rehat, mandi, makan vitamin, tidur. Sebab esok kita ada aktiviti yang lagi menarik. So itu saja. Bye korang.